cita-cita hati rakyat kekal bertahta di sanubari. Demikian gambaran buat wanita berdaulat ke bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Sultan Iskandar Al-Haj yang menjadi kebanggaan Pahang, bumi bertuah. 7 tahun telah berlalu sejak tercatatnya satu detik penuh makna dalam lipatan sejarah negeri Pahang. Pada 22 Januari 2019, ke bawah Duli Paduka Baginda Tuanku telah dilantik sebagai Tengku Ampuan Pahang sebelum dimasyhurkan secara rasmi dengan penuh istiadat pada 29 Januari 2019 di Balerung Seri, Istana Abu Bakar. Ke bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang bukan sekadar menyandang sebuah gelaran mahupun hanya sebagai suri kepada ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Raiduddin Al-Mustafa Billah Shah, sebaliknya hadir sebagai payung kasih yang menaungi seluruh rakyat negeri ini dengan penuh keprihatinan dan kebijaksanaan. Dalam tempoh 7 tahun ini juga, ke bawah Duli Paduka Baginda Tuanku bukan sekadar bersemayam di istana, sebaliknya turun menyantuni rakyat, menyelami denyut nadi kehidupan mereka dan membina hubungan yang begitu dekat di hati rakyat. Umum mengetahui bahawa ke bawah Duli Paduka Baginda Tuanku diputrikan dalam keluarga diraja yang dibesarkan dengan didikan penuh adat, kesantunan Melayu serta nilai keilmuan yang tinggi. Sejak usia muda, ke bawah Duli Paduka Baginda Tuanku diasuh dengan tanggungjawab bahawa kedaulatan bukan sekadar warisan tetapi amanah untuk berbakti. Bagi rakyat Pahang, ke bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan bukanlah figura yang berjarak. Setiap kali berangkat ke majlis atau program bersama rakyat, ke bawah Duli Paduka Baginda Tuanku sentiasa tampil dengan senyuman yang menenangkan, sapaan yang tulus dan perhatian yang menyentuh perasaan. Paduka Baginda mudah tersentuh melihat kesusahan rakyat. Ada kalanya air mata turut mengalir apabila mendengar kisah penderitaan yang dilalui. Inilah wajah seorang Tengku Ampuan Pahang yang bukan sekadar setia di sisi ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan, tetapi benar-benar memahami dan merasai denyut rasa rakyat jelata. Ke bawah Duli Paduka Baginda Tuanku amat aktif dalam bidang kebajikan dan kemanusiaan dengan fokus terhadap kesihatan wanita, kesuburan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Inisiatif ke bawah Duli Paduka Baginda Tuanku menubuhkan Yayasan Fertility Tunku Azizah ataupun TAF pada 2005 berjaya membantu pasangan suami isteri yang menghadapi cabaran kesuburan dengan menyediakan sokongan perubatan dan psikologi. Atas inisiatif dan keprihatinan, ke bawah Duli Paduka Baginda Tuanku menubuhkan TAF sejak 21 tahun lalu, berjaya menaja seramai 553 pasangan suami isteri seluruh negara dengan 150 bayi dilahirkan. Ketika negeri Pahang diuji dengan bencana banjir, rakyat menyaksikan sendiri bagaimana ke bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang memilih untuk berada bersama mereka. Bukan hanya berangkat memberikan kata semangat, ke bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang turut menyingsing lengan masuk ke dapur dan memasak sendiri untuk mangsa-mangsa banjir. Tiada protokol yang membataskan rasa kemanusiaan, tiada jurang antara istana dan rakyat, hanya rasa kemanusiaan yang mendalam di hati. Bagi mangsa banjir, kehadiran ke bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang bukan sahaja membawa bantuan tetapi membawa kekuatan dan harapan untuk terus bertahan. Di sebalik kewibawaan seorang sultan yang memayungi negeri, tersemat setia seorang suri yang menjadi kekuatan jiwa. Ke bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang bukan sekadar pendamping, malah jiwa dan penenang kepada ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dalam menggalas amanah dan tanggungjawab. Sentiasa di sisi dalam setiap langkah, sentiasa menemani dalam setiap perjalanan dan sentiasa menyokong dalam setiap keputusan demi kesejahteraan negeri dan rakyat. Kemesraan pasangan diraja ini sering mencuri perhatian. Gelagat yang bersahaja, tutur yang lembut serta senyuman yang tulus ikhlas
mengundang rasa tenang dan bahagia kepada setiap yang menyaksikan. Kebawah Duli Paduka Baginda berdua bukan sekadar pasangan diraja, tetapi lambang sebuah ikatan yang dibina atas dasar hormat, kasih yang mendalam serta saling memahami dalam suka dan duka. Dalam kesibukan menjalankan peranan sebagai Tengku Ampuan Pahang, Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku turut meletakkan ilmu di tempat yang tinggi. Kini, Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku sedang mengikuti pengajian di peringkat sarjana di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di dalam bidang Islamic Thought and Civilization di International Institute of Islamic Thought and Civilization atau ISTEC IIUM. Tesis yang dihasilkan bertajuk The Hukum Kanun Pahang, A Sovereign Malay Islamic Constitution merupakan satu kajian menelusuri keagungan Hukum Kanun Pahang sebagai satu perlembagaan Melayu Islam yang berdaulat. Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku turut melangkah sejarah buat kali pertamanya apabila membentangkan syarahan bertajuk Pahang, Warisan Perlembagaan dan Maritim Melayu Islam yang dilupakan di University Oxford, United Kingdom pada 13 November 2025. Ia bukan sekadar kajian akademik tetapi cerminan kecintaan Kebawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang terhadap sejarah, perundangan dan peradaban bangsa Melayu dan negeri Pahang tercinta ini. Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku terkenal sebagai tokoh diraja yang berjiwa seni dengan minat yang amat mendalam terhadap jahitan, tenunan dan kerja-kerja kreatif tradisional Melayu. Atas dasar itu, Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku menubuhkan Yayasan Tenun Pahang Diraja dan Yayasan Warisan Tunku Azizah. Menerusi Yayasan Tenun Pahang Diraja, Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku berjaya mengangkat nama negara dan Tenun Pahang Diraja sehingga ke persada antarabangsa. Penyertaan Tenun Pahang Diraja menerusi London Craft Week selama 3 tahun berturut-turut bermula tahun 2022 dan penganjuran 8 Asian Traditional Textile Symposium 2022 di Putrajaya membuktikan bahawa usaha Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang membanggakan. Genap 7 tahun dimasyhurkan sebagai Tengku Ampuan Pahang, Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku membuktikan bahawa kedaulatan bukan hanya terletak pada kebesaran takhta tetapi hidup dalam kasih yang dirasai oleh rakyat. Dengan kelembutan budi yang menyentuh jiwa, dengan kekuatan ilmu yang memimpin langkah serta dengan hati yang sentiasa dekat bersama rakyat, Kebawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang menjadi nadi yang menghubungkan istana dan rakyat, menyatukan doa, harapan dan setia. Sebagai langkah membawa makna, setiap senyuman menyemai ketenangan dan setiap keberangkatan menghadirkan sinar yang mengikat kasih antara raja dan rakyat. Daulat Tuanku, semoga Kebawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang berterusan serta keberkatan yang melimpah dalam memayungi negeri Pahang Darul Makmur hari ini dan untuk generasi masa hadapan.